Rebus apa nah? Maggi dulu sebab semua Maggi goreng. Maggi jenama lotus. Zara suka kalau masak Maggi goreng, suka guna jenama lotus. Dapurnya ini penuh. Simpan dulu bekas penuh. Rebus Maggi dulu. Zara dah siap potong sosis dengan ayam. Zara guna isi ayam. Hai sahabat semua, assalamualaikum, selamat pagi, selamat ujung minggu. Tapi ujung minggu ni banyak open house lah. Zara pun banyak cepat jemputan. Malam dah pergi, hari ni pergi lagi. Zara suka guna ni jenama lotus kalau masak Maggi. Jamuan hari raya Abang Mat hari ni. Adik dia dah settle dah pagi tadi. Dia lembut sekejap. Ada minyak bekas telur, pakai je lah. Tak lagi minyak sikit. Zara tumbuk bawang merah berputih, Zara campur. Minyak dah panas ni, tapi macam sikit, Zara tambah sikit. Panasan. Zara lupa nak masukkan cili kering tu. Tumis sekali dengan isi ayam. Leka tadi masak isi ayam. Serbuk kari sikit. Zara guna serbuk kari. Semua buat saya masukkan sos cili kipas udang. Sos tiram sikit. Sosis dah ada potong. Guna kicap manis sikit je. Sampai campak je. Lalu kita masukkan Maggi. Budak tak ada sayur kan. Kita masak yang budak suka makan. Dapatlah. Pegang betul-betul, Bek. Bawa balik makanan banyak. Habis. Wah, ada bungkus apa pula? Ada dapat duit raya ke? Ringgit je. Dapat duit raya. Wow. Kau tadi bawa tadi. Dah itu je. Maggi cepat. Dah siap mandi, settlekan ni. Zara nak masak tengah hari. Dah pukul berapa ni? Pukul 12. Ya Allah, lambat Zara masuk dapur. Apa Zara nak ambil teh gunting? Zara nak ambil sini kejap. Barang Zara order hari tu dah sampai sahabat semua. Kan semalam Zara unboxing Zara punya bekas letak kerepek kan. Tengok tu cantik tu, Zara order balik. Ni Zara order lepas raya. Yang balang semalam tu sebelum raya Zara dah beli. Tengok cantik, Zara order lagi. Ambil lagi ya. Cantik. Kan benda berbaloi.
Kita perempuan ni nafsu, ya Allah. Pantang betul nampak benda cantik. Zara ambil satu set ni. Berapa ni yang semalam hari tu? Satu set, lepas tu Zara beli ekstra lagi 2 botol ni. Jadi Zara punya total yang kecil ni ada 5 botol. 2 Zara dah letak kerepek semalam. Macam gini je dia packaging, nasib baik tak pecah. Tapi dia rating macam gini je. Ni berapa liter Zara order. Oh, ni paling besar 6.5 liter. Boleh dah buat kerepek. Zara order 6.5 liter, 3.8 liter, 2.3 liter. Ni 2.3. Ngam-ngam untuk letak kerepek. Ni 3.8 besar. Boleh letak, nak letak apakah. Boleh juga ni semua Zara letak kerepek ni. Ni paling besar. Nasib baik tak pecah, cantik lah. Basuh siap, nanti Zara nak letak lagi kerepek. Ngam-ngam. Sebab dia punya tutup dia ni getah. Zara masak kangkung balik. Suami Zara request kangkung. Ada kangkung je. Jadi kalau budak nak angkat macam gini pun bekas ni tak payah risau, dia plastik. Kalau kaca seram juga Zara nak suruh anak Zara angkat. Zara bekas-bekas kerepek ayam yang Zara pakai plastik je, bekas-bekas yang tutup merah semua tu kan. Dah. Bagi dia berehat. Zara nak masak, nak goreng. Nasi Zara pun dah masak dah ni. Nasi masak, Zara nak masak singgang ikan, ikan goreng. Sebelah goreng ikan, sebelah Zara nak masak singgang. Minyak. Allahu Akbar. Kuali Zara panas ni. Bismillah. Daun garam punya kiri kering. Sebelah ni air pudam lidah Zara nak masukkan bahan singgang sotong. Bawang merah, bawang putih, lengkuas. Mana lengkuas Zara? Asam keping. Masukkan garam tampak aja sesuaikan rasa. Masukkan soto, Zara siap potong. Kamu tu masak singgang sotong, asyik masak sambal je kan, kita tukar selera masak singgang. Betul je.
Sotong udah masak, Zara nak pindahkan ke sini. Ikan pindah sebelah sini. Goreng ikan, Zara nak goreng sayur pula. Tukar. Zara nak goreng apa tuh? Kangkung. Kangkung sedikit dia. Sekali ngap. Tak banyak. Buat makan dulu alas perut tengah hari ni. Petang nanti nak pergi open house tu Zara tak masak banyak. Yang penting ada belacan. Belacan ni buat kangkung kita sedap. Tapi Zara suka sangat makan kangkung. Kalau beli pergi pasar pun, tak payah cari sayur lain. Dia nampak kangkung memang dia ambil kangkung. Bau belacan dia harum satu rumah. Darah ikan pun dah garing. Makan cicah ulam budu. Ada mangga tu Zara potong sikit mungkin. Lagi 2 ekor. Zara ada letak tempoyak durian baru semalam. Pilih nih mangga. Makan budu. Masya Allah. Kecuk lagi dia. Tengok mangga muda. Tengok ikan goreng siap. Singgang sotong Zara. Roti john yang tapau malam tadi ya, tengok. Siap. Singgih sotong. Zara nak makan dulu terkecuk Leo, tengok menu ni. Dia orang tak nak makan, dia orang kenyang lagi orang tak. Zara nak makan dulu, menjamah sikit. Allahu Akbar. Bismillah. Tak tahan Zara tengok. Ada sotong. Ni buat geram. Apa namanya? Sambal budu, mangga, tempoyak. Bukan tempoyak, durian semalam tu. Kecuk Leo, Masya Allah. Dia makan sebab semuanya, Zara makan dulu. Tak tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kangkung bagi 2 dengan suami Zara. Ikan goreng. Ikan beli semalam, ikan selayang. Panas pula. Coba makan sebab semua. Cili nak kena picit kan baru kepala sotong Zara suami Zara tak suka kepala sotong. Kalau masak sotong kepala memang Zara sapu seorang.